Kalau ada function AC, ada function DC, ada function NCB, ada lagi function apa tau, boleh check capacitor, aku dah consider test pen multimeter ni complete. Okay, complete. So korang tak payah lagi nak argue lagi apa semua dengan harga dia yang sangat-sangat murah. Okay, tak sampai pun RM50. Ada 4 function yang aku sebutkan tadi tu. Okay, korang tak payah fikir panjang dah. Korang grab je terus. Kau pergi dekat Bekunan, kau pergi grab. Kau tak percaya? Okay. Mei, aku reviewkan dengan korang ni. Takkan bulan puasa pun aku nak menipu kan? Okay, macam ni. Bila korang beli test pen ni, okay, korang akan dapat macam ni tau. Korang akan dapat satu set test pen dia, macam ni. Lepas tu korang akan dapat satu dia punya prop. Dia punya manual book dia lah. Manual book dia, okay. Dia aku yang cerita dengan korang. Tak payah tengok manual book. Okay, tengok kat sini Macam mana cara nak gunakan dia ni? Okay, kalau kau nak gunakan dia dalam bentuk test pen, okay, kau tak payah on kan lah. Tak payah on kan. Matikan saja. Gunakan dalam bentuk test pen. Tapi kalau nak gunakan dia dalam bentuk multimeter, okay, simple saja. Okay, kita tekan on. Okay, tekan on. Dah hidup. Kalau korang jenis mata dah macam mata aku ni, okay, dah kelabu-kelabu apa semua kan. Okay, on kan dia punya lampu dekat sini. Ini adalah untuk lampu apa tau? Ini adalah untuk screen, lampu screen lah. Lampu screen. Okay, lampu screen sini. Tapi kalau nak hidupkan lampu torchlight dekat bahagian depan ni, okay, kau on kan kat sini. Tu. On kan dekat sini. Dekat on off dia ni. Tekan sekali, dia akan mati. Tekan on sekali lagi, dia akan hidup. Nak matikan, tekan lama-lama. Okay. So, dah ready? Nak tengok dia punya 4 function yang ajaib tu? Okay, macam ni cara nak gunakan 4 function tu. Okay. First kali ni kita nak tengok yang mana? Kita tengok yang function basic dululah. AC. Alternative current. Maksudnya kita nak test ni. Kepala plug kita ni. Okay. Ada current ke tak ada current? Okay, macam mana cara dia? Ni prop. Prop negatif ni letak dekat neutral. Neutral boleh, live pun boleh. Cocokkan sini. So, yang AC ni kita letakkan dekat sini. Okay, boleh nampak tak? Tak nampak je. Aku dah jongkitkan sikit sekali. Okay, korang tengok kat sini. Ini aku setkan pada mode auto tau. Nampak tak? Berapa current dia? So, aku set pada mode auto. Current dia adalah, sekejap tak dapat. Okay, ni. Halo kalau dapat zoom. Okay, 232 volt. So, korang tak perlu nak adjust untuk korang yang baru nak belajar. Tak perlu risau. Okay? Tak perlu nak adjust, dia auto. So, jadinya resiko test pen ataupun multimeter ni meletup, langsung tak ada. So, jadinya cocok macam tu, terus dapat ada current ke tak ada current. Itu untuk function yang pertama, AC. So, kita try function untuk DC pula, direct current. Macam bateri lah senang cakap. So, yang ini, saya gunakan adapter. Nampak ni? Adapter ni dah hidup. Nampak Adapter ni dah hidup. Warna biru kalau boleh nampak lah. Okay. So, dekat sini berapa output dia ni? Output dia 12 volt DC. Nampak tak? 12 volt DC. Okay. Jom kita try dekat sini. Betul tak? Dia boleh baca 12 volt DC. Okay. Cocok dekat sini. Okay. Saya cocok kat sini. Kita tengok dekat sini. Bismillah. Okay. Kau tengok Saya harap korang boleh nampak dengan jelas lah Allahuakbar. Okay. Kita cocok kat sini. Letak kat sini. Okay. Berapa bacaan dia? 12.60 DC. So, maksudnya AC, DC, lulus. Nampak tak? Ini basic. Ini basic. So, sekarang ni kita nak pergi ke advance sikit lagi. Yang ini saya bagi jaminan, kalau korang cari multimeter yang ada kapasitor, average memang 50 ke atas. Tapi yang ini, dah function dia lengkap. Kapasitor ni pun boleh test. Boleh test. Korang tengok sini Ini berapa UF? Kapasitor ni mana dia punya bacaan dia ni. Okay. Kat sini. Kalau boleh nampak lah. Mungkin tak nampak sangat lah. Silau sangat kan. Boleh nampak? Okay. 25 UF. Betul? Okay. Jom. Kita letak dekat sini. Ambil test pen ni. Cuma kalau nak test kapasitor, kita tak boleh pakai mode auto. Kena pergi dekat button select. Pergi dekat bahagian sini Tengok fokus dekat sini Fokus dekat sini. Select. Okay. Mega ohm. Kilo ohm. Kita pergi dekat ada simbol F ni. Bila dah pergi dekat simbol F, maksudnya apa? Dia dah masuk dekat bahagian Fahrenheit. Maksudnya apa ni? Fahrenheit pula aku dah kan. Nak Celsius dengan Fahrenheit tu. Okay. So jadinya kita nak test ni. Tengok sini. So kita test kat sini. Test dekat sini. Nampak sini. Berapa bacaan dia Okay. Microfarad. Aku nak sebut tadi. Okay. 25.87. Maksudnya cukup kapasitor dia. Boleh nampak So, maksudnya function yang advance iaitu untuk kapasitor memang ada. So, untuk harga bawah RM50, korang boleh, apa orang cakap, boleh dapat function kapasitor
pada aku dah sangat-sangat bagus lah. Sangat-sangat bagus. Okay, yang last kali, function yang kecil-kecil tu aku tak nak cerita lah. Aku nak cerita function utama sekali. Last kali adalah function NCB. Tengok sini bila kita set. Pergi dekat sini. NCV ni apa? Mana sahabat-sahabat baru nak belajar. Okay, NCV ni adalah untuk kita cek keterusan daripada penebat. Contoh. Okay, untuk cek current daripada penebat. Contoh macam ni. Wire ni, saya tak tahu ni, ada current ke tak ada current sebelum saya nak potong ni. So, jadi saya ambil touchpen ni, saya lalukan saja macam ni. Boleh dengar bunyi kan? So, maksudnya kalau dia ada bunyi macam ni, bermaksud wire ni ada current, so jadinya kita tak boleh potong. Okay, nampak tak? Ada 4 function yang memang betul-betul lengkap untuk multimeter touchpen ni. So, kalau korang cakap masih lagi mahal, tak berbaloi untuk beli, maksudnya korang memang tak tahu nak cakap apa. Jadinya yang ini, kalau kau tanya aku, okey tak abang nak beli? Okey sangat-sangat. Pergi dekat beg kuning. Grab sekarang touchpen ni. Okey? Assalamualaikum.